Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat, apa yang dikatakan pada tadi malam terhadap... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 30 hari bulan 5 2026. Apa yang dikatakan Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat terhadap Lebanon? Dikatakan serangan yang telah dilakukan antara Lebanon dan juga Israel itu adalah sebabnya siapa? Lebanon dan Hizbul. Kerana Hizbul tidak ingin berhenti perangan dengan Israel dan Hizbul yang mencari masalah, dikatakan lebih kuranglah macam tu Tetapi di situ dia lupa nak sebut yang Israel mulakan serangan terhadap Lebanon dan Hizbul. Bukan mereka yang pergi serang Israel. Israel yang masuk negara mereka dan dah berluas sebanyak 256 kilometer. Siapa yang mulakan peperangan itu? Adakah Hizbul ataupun Israel lanatullah? Yang kau nak salah Hizbul tu kenapa? Tak kisahlah. Mereka tu salah akidah apa semua itu lantaklah. Tetapi kau yang pergi jajah negara mereka, kau nak salahkan mereka ke? Perlu ke mereka tonggek untuk berikan tanah mereka pada kau dan pada penjajahan haram itu? Gila lah, babe.